Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin muslimat, Ramadan kali ini kita tidak tahu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita ataupun kita masih lagi diberikan peluang untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur dengan kehadiran Ramadan kali ini dan kita menghargai dan kita memenuhi Ramadan ini dengan penuh kesungguhan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya ingin kongsikan satu kisah. Ya, kisah seperti mana yang diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau telah menceritakan bahawa di zaman Nabi SAW ada dua adik-beradik yang masuk Islam pada hari yang sama. Yang mana salah seorang daripadanya melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan dan saudaranya yang seorang lagi itu hanya melakukan kewajipan-kewajipan biasa dan tidaklah nampak kesungguhannya seperti mana saudaranya yang pertama tadi. Satu ketika, saudaranya yang bersungguh dalam melakukan amal soleh itu telah mati syahid dalam peperangan fi sabilillah. Dalam tempoh setahun setelah kematian saudaranya itu, saudaranya yang kurang gigih beribadah itu pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan beliau telah memimpi melihat dalam mimpinya dua saudara ini berada di depan syurga. Dan yang mati biasa itu masuk dahulu, mendahului saudaranya yang mati syahid itu ke dalam syurga. Dan setelah sedar daripada mimpi, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu merasa pelik. Kenapa yang mati syahid itu didahului oleh saudaranya yang tidak mati syahid itu? Akhirnya berita ini tersebar di kalangan para sahabat dan sehinggalah sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Talhah, apa yang kamu hairankan? Sedangkan saudaranya itu, dalam masa setahun itu dia telah bertemu dengan Ramadan, menyebabkan dia masuk ke dalam syurga terlebih dahulu dan darjat antara keduanya berjarak antara langit dan bumi." Kisah ini diriwayatkan di dalam Sahih Ibn Majah dan dia memberi satu pengajaran bagi kita bahawa rezeki bertemu dengan Ramadan. Saudaranya itu walaupun ibadahnya tidaklah gigih seperti mana saudaranya yang mati syahid itu, tetapi dia telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Ramadan. Ibadah yang dia bertemu di bulan Ramadan menyebabkan kedua itu berjarak seperti langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan kita yang bertemu dengan Ramadan kali ini, kita bersyukur dengan nikmat Ramadan ini dan kita berusaha bersungguh-sungguh mengisi Ramadan ini dengan amal soleh dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Mudah-mudahan Ramadan ini kita melakukan yang terbaik insya-Allah.